MetaTrader 5 for beginners. Okey, hari ni kami nak share sikit lah apa tips-tips trading menggunakan MetaTrader 5 ni. Korang kalau tak tahu nak trade apa, korang boleh first kali korang join saja Telegram Prof Duit ni. Kami dah sediakan link kat sini. So korang boleh install broker app ataupun korang daftar dengan broker dan korang install app MetaTrader 5 ni dan korang follow saja signal dekat Telegram Prof Duit pun okey. Okey, so hari ni kita nak kasih tutorial sikit untuk MetaTrader 5 for beginners. First kali kalau korang pergi dekat bahagian quotes ni, dia ada currency-currency yang korang boleh trade lah. Korang boleh pergi pada contohnya US dollar, Japanese yen, tekan saja chart ni akan keluar dia punya chart. M1 ni satu candlestick, color ni mewakili 1 minit, 5 minit, okey. H1 1 jam, hour 1, day1 ni maknanya satu candlestick ni bermaksud satu hari punya pergerakan harga currency tersebut. Okey, so itu basic. Sebab video ni pun untuk beginners yang nak guna MetaTrader 5, so kami akan pastikan korang faham betul-betul. So tengok video ni sampai habis, kami akan share tips-tips trading menggunakan MetaTrader 5. Okay, so apa korang nak cari dekat currency ni, first kali korang boleh set up, tekan pada gambar pensel ni, korang boleh pilih currency apa korang nak guna. Boleh select gold ni, sebab gold ni kami selalu trade gold lah, sebab gold ni paling senang buat duit sebab pergerakan harga dia paling laju. So kita boleh tekan pada gold, tekan pada chart. Okay, kita tengok kita punya trade ni. Contoh dalam case ni kami sell 0.01 2 lot dan kami set stop loss dekat sini. So kita tunggu saja. Selalunya kami tak set take profit pun sebab korang tak perlu nak limitkan pada potensi income korang. Kalau boleh korang trail saja stop loss. Kalau hit stop loss, trade tu cancel out pun dah dia close sendiri, auto close pun okey saja sebab korang dah ada insurance. So kalau macam trade kali ni maybe dia akan hit stop loss lah. So kami relax saja sebab ini adalah cara kami break even. So break even ni maknanya bila trade ni hit stop loss, dia akan kosong lah net-net. So korang tak loss apa-apa tapi korang ada potensi untuk buat duit. Okay, so kalau korang boleh konsisten buat macam ni, korang boleh buat duit menggunakan MetaTrader 5 ni walaupun korang hanyalah beginner. Okay, so boleh tekan saja pada F ni kalau korang nak set up dia punya moving average, pergerakan harga tu ataupun apa-apa setting yang korang nak gunalah. Okay, tekan back. Lepas tu ni korang boleh kira korang punya pips, boleh agak-agak, boleh lukis sendiri chart korang menggunakan function drawer ni lah. Okay, so kalau korang nak open trade, tekan pada atas kanan ni. So korang boleh buy sell 1 sen ataupun boleh naikkan saja lot size korang ni, boleh tekan turun ni. Okay, so kalau korang ada akaun kecil saja $50, $100, basic saja guna 0.01 saja, tak payah nak pandai-pandai kepala. So bila korang ada contohnya $100, pastikan stop loss korang tu hanyalah 5% ataupun 10% saja. So $10 korang cut loss terus. Okay, so bila price korang tu bergerak mengikut direction yang korang nak, okay, so korang tambah sahaja layer. So tambah sahaja korang punya lot size tu supaya korang winning trade korang makan habis-habis. Tapi kalau korang ada losing streak, korang cut loss cepat-cepat, siap-siap korang cut loss semua. Okay, so sebelum korang enter ataupun masuk dalam trade tu, korang dah tahu dah kat mana level stop loss korang. Okay, so macam mana nak set stop loss dan take profit? Pergi saja kepada trade ni, boleh swipe ke kiri dan tekan pada edit. Boleh letak korang punya stop loss ataupun take profit. Selalu kami tak letak take profit pun. Bila korang dah edit berapa nombor stop loss korang tekan saja modify. Okay, ataupun satu cara lagi, korang tekan saja pada line trade korang ni, korang boleh tarik secara lagi mudah macam ni. Okay, tarik saja kat sini, agak-agak korang nak stop loss dekat pucuk sini, tekan saja anak panah ni modify. Okay, so senang saja trade menggunakan MetaTrader 5 ni. Semakin lama dia update, semakin senang untuk korang guna. So kalau korang nak tunggu price tu sampai, contohnya dia nak sampai ke level sini kan, okay, so korang tak nak tunggu pun tapi korang nak auto execute trade korang, tekan saja pada button yang kiri ni sikit ni, sebelah kepada open tadi ni. Korang boleh set limit, buy limit. Okay, buy limit, sell stop, buy stop ni untuk korang place order sebelum price tu sampai ke level tu lah. Okay, so ini basic.
apa yang korang perlu cari dekat MetaTrader 5 ni, kalau korang beginner first kali, kalau kami akan suggest korang buat satu benda saja. Korang tengok trend. Okey, so tengok trend saja, trend tu naik atau turun. So dalam kes ni trend tu turun. Bila trend turun, korang fokus sell saja, senang. Okey, sebab selalunya dalam M1 dan M5 ni pun korang analisis menggunakan M1 dan M5 pun sudah cukup untuk gold, sebab pergerakan gold ni sangat laju. Okey, so kalau nak panah ni korang boleh tengok berapa pips pergerakan price tersebut. Tengok dekat bahagian atas ni, tengok yang tengah-tengah tu 4119. Nombor last tu korang ignore. So kalau 407 kosong, maknanya 407 pips saja. So ambil yang nombor second last. Kalau macam ni 486 ni maknanya 48 pips saja. Okey. So selalunya stop loss korang pastikan korang set stop loss korang lebih kurang dalam 50 pips saja. Kalau akaun korang dah besar, $200, $300, bolehlah start buka dengan 0.02 dan trail stop loss. Tapi kalau teknik trailing stop loss ni, selalunya korang punya win rate akan rendah lah. So maknanya bila korang loss tu, maybe korang akan loss 5-6 kali. Tetapi bila sekali korang profit, korang tambah layer. Sekali profit, korang memang boleh terus pergi grow account jadi 100% ataupun 200% dengan satu winning trade saja. Sebab tu setiap kali korang trade, pastikan korang risikokan sedikit saja, hanya 5% hingga 10% daripada size account korang. So bila korang set macam ni, maybe korang akan loss 5 kali ataupun 10 kali, tapi korang akan ada satu trade yang betul-betul pergi ke direction yang korang nak, dan korang tambah layer, trail saja stop loss, gerakkan stop loss korang ni pergi kepada pucuk-pucuk yang korang nampak lah. So bila korang nampak ada pucuk kat sini, korang letak je stop loss dekat luar pucuk tu, supaya bila price tu langgar pucuk tu, maknanya dia dah betul-betul berubah direction. Okay, so dalam kes macam ni trade ni masih lagi boleh survive. Tadi kami ingatkan dia akan hit pada stop loss dekat level sini, tapi dia boleh turun lagi 180 pips. Okay, kalau korang new buy untuk trading MetaTrader 5 ni, jangan fokus kepada pips, korang fokus kepada account growth sahaja. Account growth maknanya berapa banyak account korang berkembang daripada, contohnya korang modal korang $50. So kalau korang dapat grow jadi $100, itu dah sangat bagus. Maknanya dah 100% daripada modal yang korang keluarkan. Okay, so dalam kes ni account kami dalam $300, lebih kurang dalam RM1,200. So kalau kami dapat flip double account ni, so dapatlah profit yang banyak lah. Okay, so satu tips lain untuk korang tahu pergerakan harga tu, korang boleh pergi dekat forexfactory.com, check pada bahagian kalender ni, dan korang akan nampak merah ataupun kuning ni, korang check lah waktu-waktu tertentu. So kalau merah ni maknanya pergerakan price gold tu akan bergerak laju. Okay, contohnya pada Rabu nanti 1 April pukul 8 suku hingga 8.30 akan ada merah-merah USD ni. So maknanya pergerakan gold akan lajulah pada waktu ni. Maknanya dia akan ada pacak ke atas ataupun pacak ke bawah. So korang lagi senang profit. So tips seterusnya untuk yang baru menggunakan MetaTrader 5 ni, kalau korang beginner, install saja Telegram, app Telegram ni, dan follow Prof Duit dekat Telegram. Tekan saja pada pin message, boleh tekan link tree Prof Duit ni, korang akan dibawa ke bahagian link yang kami dah sediakan ni. Korang boleh daftar broker, install app trading. Step 3, boleh follow signal trading. So kalau kami ada nampak setup, kami cuba share lah dekat sini. Kadang-kadang setup kami memang tak kena, tapi over the time, kalau korang fokus kepada trailing stop loss ni, korang boleh buat duit. Walaupun loss 5-6 kali, tapi sekali profit memang boleh profit banyak lah. Okay, so dalam kes kali ni dia pergi lagi, price tu pergi lagi. So maybe malam ni kita boleh buat beberapa ratus ringgit lah dengan trading hanya tekan handphone sahaja. Okay, so kalau korang rasa video ni membantu, nak tahu lebih lanjut pasal trading, tips trading pasal MetaTrader 5 ni, kalau korang masih beginner tak tahu, boleh chat kami di IG TikTok Prof Duit. Tapi sekarang ni kami menerima banyak sangat message daripada follower-follower kami. So kami tak dapat nak reply semualah. Okay, so mana yang kami sempat reply tu kami reply lah. So kalau tak dapat reply, minta maaf lah. So
pastikan korang check link dekat bio. Kalau video ni korang rasa membantu, bermanfaat untuk korang, apa kata korang share, like, share pada rakan-rakan pasal Telegram Prof Duit ni, untuk korang pun sama-sama buat duit dengan member-member korang. Okay, so itu saja tips trading MetaTrader 5 for beginner untuk hari ni. Kalau korang rasa atau lebih lanjut, boleh check link dekat description. Jumpa lagi dalam video akan datang.